Bayangkanlah, 12 tahun melayari bahtera perkahwinan, penuh dengan pelbagai cerita, tawa dan juga cabaran yang dilalui bersama. Kali ini, pelakon yang kita kenali, Datuk Fiz Feiruz, meluahkan segala rasa hatinya buat isteri tercinta, Datin Almi Nadia, sempena hari lahirnya dan juga ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-12. Menerusi perkongsian yang dikongsinya di media sosial, Fiz, atau nama penuhnya Feiruz Zainal Abidin yang berumur 46 tahun, berkongsi pelbagai kenangan manis yang mereka lalui sepanjang tempoh berumah tangga itu. Gambar-gambar yang dikongsi itu seolah-olah menjadi bukti betapa indahnya perjalanan yang mereka bina bersama. Dalam tulisannya, dia melahirkan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas segala pengorbanan isterinya. Dia menyatakan betapa dia bersyukur kerana Almi sentiasa bersabar dengan segala perangainya dan dengan penuh kasih sayang membesarkan anak-anak mereka sehingga membesar dengan sihat dan baik. Selamat ulang tahun perkahwinan dan selamat hari lahir sayangku. Terima kasih kerana 12 tahun lamanya sanggup bertahan dengan diri saya. Terima kasih kerana menjaga dan membesarkan anak-anak kita dengan sepenuh hati. Awak sememangnya ibu yang terbaik untuk keluarga kita, walaupun kadang-kadang awak suka meminta-minta belanja daripada saya. Tulisnya dengan nada yang penuh kasih sayang dan gurauan manis. Bukan sekadar ucapan, dia turut berkongsi hasrat sucinya yang paling istimewa. Dia berjanji mahu membawa isteri kesayangannya, yang nama penuhnya Ungku Almi Nadia Aminuddin Shah, menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah satu hari nanti. Semoga kasih sayang kita ini berkekalan sehingga ke akhir hayat dan bertemu bahagia di syurga abadi. Hadiah istimewa yang saya rancangkan adalah membawa awak pergi menunaikan ibadah haji, katanya lagi. Perkongsian itu pun menarik perhatian ramai. Ramai yang menganggap pasangan ini sebagai contoh kebahagiaan yang sempurna kerana sepanjang tempoh mereka bersama, nama mereka tidak pernah terpalit dengan sebarang isu atau kontroversi yang tidak baik. Banyak juga yang turut mendoakan agar ikatan cinta yang terjalin ini terus utuh dan bahagia selamanya. Sebagai maklumat, mereka berdua telah melangsungkan perkahwinan pada bulan April tahun 2014. Sejak itu, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata yang menjadi penyeri hidup mereka. Selain itu, kasih sayang mereka juga meliputi seorang anak angkat, Nur Afrina Darwishah, yang kini berumur 17 tahun. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.